pembahasan kemiskinan dan juga semua manusia dia interrelated. Kalau semua rakyat Selangor ni dapat peluang yang berpadanan dengan pendidikan mereka atau pengalaman mereka, so tak ada isu kemiskinan sebenarnya. Tak ada. Kadang-kadang ada kilang yang muflis ataupun dia terpaksa retrench staff mereka. So di sanalah kita mengalami sedikit kesukaran. Dan satu lagi isu yang biasanya saya dengar tu kemalangan. Kemalangan di kawasan tempat kerja. Kalau kawasan tempat kerja tu okey sebab at least dia ada caruman sokso dan sebagainya. Kalau contoh dia tak ada buat caruman sokso, dia adalah peniaga sendiri dan berlaku kemalangan. Jadi punca pendapatan keluarga tu akan menjadi kosong. Jadi situlah berlakunya kemiskinan. Jadi di sana saya suka sikit. Cuma kita kena lebih fokus kepada kestabilan pendapatan dia. Sometimes nowadays parents dua orang pun kerja. Ada suami kerja dua pun ada sekarang. Jadi itu menunjukkan komitmen mereka kepada keluarga mereka, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi saya ucap tahniahlah siapa yang begitu rajin dan sentiasa menyumbang kepada negeri dan juga negara dan keluarga especially. So we have to focus dan program-program yang diajukan oleh Perkeso tu amat bermakna. Dia kena bayar caruman walaupun buat pekerjaan sendiri seperti jual pisang goreng tepi jalan, something burger dan sebagainya. Kalau boleh buat caruman, tolong bayar caruman sikit saja, so dia akan bantu untuk menstabilkan ataupun menjamin keselamatan keluarga dan sebagainya.